Pada masa lalu, apabila seseorang berkata bahawa sebuah kereta itu turbo, orang akan terus membayangkan kereta itu laju dan mempunyai lebih kuasa. Tetapi bagaimana sebuah peranti boleh meningkatkan kuasa enjin? Jadi hari ini saya akan tunjukkan kepada anda apa itu dan bagaimana pemampat turbo berfungsi. Hai ibu-ibu kejuruteraan, hari ini kita akan mendalami satu komponen yang sinonim dengan prestasi dan kecekapan untuk banyak kenderaan, yaitu pemampat turbo. Pernahkah anda tertanya-tanya, bagaimana kereta yang lebih kecil itu boleh mempunyai tindak balas dan kuasa yang begitu mengagumkan? Atau bagaimana setengah enjin boleh menghasilkan kuasa yang tinggi tanpa menjadi terlalu besar? Jawapannya selalunya terletak di bawah bonet, bekerja secara senyap atau kadang-kadang tidak begitu senyap, untuk menukar gas exhaust. Untuk permulaan, mari kita terus kepada perkara utama. Apa itu turbo? Pada asasnya, turbo atau pemampat turbo ialah satu peranti mechanical yang mempunyai satu misi yang sangat jelas, iaitu memaksa lebih banyak udara masuk ke dalam enjin. Bayangkan, enjin kereta anda seperti seorang atlet. Semakin banyak oksigen yang dapat dihirupnya, semakin banyak tenaga yang boleh dihasilkannya. Betul? Dengan enjin, ia sama juga. Lebih banyak udara bermakna lebih banyak oksigen tersedia. Tersedia untuk membakar lebih banyak bahan api, dan lebih banyak bahan api yang dibakar akan menghasilkan lebih banyak kuasa. Tetapi bagaimana turbo boleh melakukan keajaiban ini dengan menolak lebih banyak udara ke dalam silinder, melebihi apa yang enjin boleh sedut secara semula jadi? Kehebatan utama turbo terletak pada kebijaksanaannya menggunakan sesuatu yang sebaliknya akan dibazirkan sepenuhnya. Gas exhaust. Ya, gas panas dan bertekanan yang keluar dari enjin itu. Após a combustão. Yang biasanya akan dibuang melalui exhaust. Turbo menangkap gas-gas ini dan memanfaatkannya. Bayangkan Anda mempunyai hose taman dan daripada membiarkan air mengalir bebas, Anda mengarahkannya untuk memutar sebuah roda air kecil. Ini adalah analogi yang mudah, tetapi ia menggambarkan prinsip tersebut dengan baik. Gas exhaust dengan tenaga kinetik dan haba diarahkan ke bahagian turbo yang dipanggil turbin. Turbin itu seperti kipas kecil atau kincir angin yang direka untuk berputar pada kelajuan yang sangat tinggi apabila terkena gas exhaust. Dan apabila saya kata kelajuan yang sangat tinggi, kita bercakap tentang ratusan ribu putaran seminit. Sesuatu yang benar-benar mengagumkan. Tapi apa kaitan antara turbin yang berpusing ini dengan udara tambahan yang diperlukan oleh enjin? Di sinilah kehebatan reka bentuk itu. Turbin itu dihubungkan kepada satu lagi komponen melalui aci yang sama yang kita panggil pemampat. Bayangkan, aci ini seperti jambatan yang menghubungkan dua bahagian turbo itu. Dan itulah sebabnya kita memanggilnya sebagai turbo kompresor. Jadi, apabila gas exhaust memutar turbin, aci itu juga berputar bersama. Dan seterusnya, pemampat juga mula berputar. Pemampat pula adalah sejenis kipas atau pam udara tetapi jauh lebih berkuasa. Ia diletakkan di bahagian masuk udara enjin. Sebelum udara sampai ke silinder, apa yang dilakukan olehnya ialah menyedot udara persekitaran dan memampatkannya. Ia seperti menggunakan pam untuk mengisi tayar basikal, tetapi pada skala yang jauh lebih besar dan jauh lebih pantas. Udara yang sebelum ini berada pada tekanan atmosfera, tekanan biasa, kini dimampatkan dan dipaksa masuk ke dalam enjin. Tapi kenapa memampatkan udara itu sangat penting? Anda masih ingat analogi kita tentang aklip yang memerlukan lebih banyak oksigen? Apabila pemampat memaksa udara masuk ke dalam enjin, sebenarnya ia sedang memadatkan lebih banyak molekul oksigen dalam satu isi padu yang lebih kecil. Ia seolah-olah daripada enjin menyedot jumlah udara yang biasa, ia menerima udara yang sangat pekat dengan oksigen. Dengan lebih banyak oksigen tersedia dalam setiap kitaran pembakaran, enjin boleh membakar bahan api dengan lebih lengkap dan cekap. Dan hasilnya, ia adalah peningkatan kuasa dan juga torque enjin. Keperluan untuk meningkatkan saiz fizikalnya, yaitu sesaran enjinnya. Dan di sinilah satu perincian penting untuk kecekapan, intercooler. Anda pernah perasan, bila Anda memampatkan sesuatu, ia cenderung menjadi panas? Fikirkan tentang pam angin tayar. Apabila Anda menggunakan pam itu, badannya menjadi panas. Perkara yang sama berlaku pada udara apabila ia dimampatkan oleh pemampat. Udara panas kurang tumpat, maksudnya ia mengandungi kurang molekul oksigen bagi setiap isi padu.
Untuk memaksimumkan jumlah oksigen yang sampai ke engine, kita perlu memastikan udara termampat itu berada pada suhu yang serendah mungkin. Dan disinilah intercooler memainkan peranannya. Ia pada dasarnya adalah sebuah radiator udara yang menyejukkan udara panas dan bertekanan tinggi yang keluar dari pemampat sebelum ia sampai ke engine. Dengan menyejukkan udara, intercooler meningkatkan ketumpatannya, memastikan engine menerima sebanyak mungkin oksigen untuk pembakaran yang lebih mais potente e eficiente. Então, untuk merumuskan kitaran, gas eksos yang sebaliknya akan terbuang akan menggerakkan turbin. Turbin itu kemudian yang disambungkan melalui satu aci membuatkan pemampat berputar. Pemampat menyedut dan memampatkan udara persekitaran. Udara yang dimampatkan dan panas ini melalui intercooler untuk disejukkan. Dan akhirnya, udara yang sejuk dan tumpat dihantar ke silinder engine, di mana ia bercampur dengan bahan api untuk letupan yang lebih kuat, menghasilkan lebih banyak oksigen. Ia adalah satu kitaran pemunihan tenaga yang berterusan dan bijak. Tapi bagaimana pula dengan bunyi bersin yang kita dengar itu? Adakah itu bunyi turbo? Sebenarnya tidak. Bunyi bersin yang kita dengar itu ialah apa yang kita panggil sebagai injap pelepas tekanan atau blow off. Bayangkan Anda sedang dalam kitaran memampatkan udara dan menghantarnya ke enjin. Tetapi apabila Anda melepaskan pedal minyak atau menukar dia, kemasukan udara ke enjin ditutup. Tetapi pemampat masih terus memampatkan udara. Cuma sekarang, udara itu tiada tempat untuk pergi. Supaya tekanan itu tidak meningkat secara mendadak, injap ini berfungsi dengan membuka untuk melepaskan udara termampat. Bunyi atau bersin yang kita dengar, itu sebenarnya adalah bunyi udara yang dilepaskan dengan cepat melalui injap. Cuma ada satu perbezaan di sini. Injap pelepas tekanan berfungsi pada kemasukan udara. Namun, kita ada satu lagi injap untuk kawalan gas exhaust yang kita panggil sebagai wastegate. Pada asasnya, ia mengawal tekanan gas exhaust dengan berfungsi sebagai laluan pintasan apabila terdapat lebihan tekanan pada turbin. Dengan itu, ia mengawal kelajuan turbin dan seterusnya tekanan yang dihasilkan oleh pemampat sekaligus mengelakkan kerosakan pada turbin atau enjin itu sendiri. Sekarang Anda mungkin tertanya-tanya, adakah terdapat cara lain untuk memaksa udara masuk ke dalam enjin? Ya, ada, dan ia dipanggil supercharger atau pemampat mekanikal. Perbezaan utama antara turbo dan supercharger terletak pada cara mereka diaktifkan. Sementara turbo menggunakan tenaga daripada gas exhaust, supercharger digerakkan secara langsung oleh enjin, biasanya melalui tali sawat yang disambungkan kepada aci engkol. Ini bermakna supercharger mengambil sedikit kuasa daripada enjin itu sendiri untuk berfungsi, manakala turbo memanfaatkan tenaga yang sebaliknya akan hilang. Oleh itu, turbo sering dipuji kerana kecekapan tenaganya, kerana ia menukar pembaziran kepada peningkatan prestasi. Dan bila bercakap tentang kecekapan, adalah penting untuk membetulkan satu tanggapan biasa. Ramai yang menaikkan turbo hanya dengan kereta sukan dan berprestasi tinggi yang menggunakan banyak bahan api. Namun, dalam keadaan pemanduan biasa, enjin turbo moden boleh menjadi, secara mengejutkan, lebih cekap dari segi penggunaan bahan api berbanding enjin aspirasi semula jadi yang setara. Ini berlaku kerana turbo membolehkan pengeluar menggunakan enjin yang lebih kecil dengan sesaran yang lebih rendah untuk menghasilkan kuasa yang sama seperti enjin aspirasi semula jadi yang lebih besar. Enjin yang lebih kecil, apabila tidak memerlukan kuasa yang tinggi, menggunakan kurang bahan api. Turbo akan berfungsi apabila anda memerlukan kuasa tambahan itu, tetapi dalam penggunaan harian, ia boleh membantu menjimatkan bahan api. Sebenarnya, banyak pengeluar kereta untuk meningkatkan kuasa tanpa meningkatkan pelepasan bahan pencemar, memilih untuk mereka bentuk kereta mereka dengan penecas turbo. Ia adalah satu teknologi yang benar-benar mendemokrasikan akses kepada tahap prestasi yang sebelum ini hanya terhad kepada enjin bersaiz besar. Kejuruteraan di sebalik turbo adalah contoh cemerlang bagaimana kita boleh mengoptimumkan sumber dan mengubah apa yang sebaliknya akan menjadi hasil sampingan kepada sumber tenaga yang berharga. Jadi, lain kali apabila anda mendengar siulan yang menjadi ciri khas turbo atau merasai tolakan tambahan dalam sebuah kereta, anda akan tahu bahawa itu bukanlah magic, tetapi kejuruteraan pintar yang bekerja untuk memanfaatkan setiap gram tenaga.
Jika Anda sudah sampai ke sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk melanggan. Jika belum berbuat demikian, tekan butang suka dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan jika Anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan disebut dalam video-video kami. Dan jika Anda sudah sampai ke sini, saya jemput Anda untuk melihat kursus-kursus yang kami cadangkan. Jadi, hawakan telepon Anda ke QR Code di sebelah sini atau klik pautan di dalam deskripsi mengenai kursus-kursus kami. Di dalamnya, Anda akan menemui kursus Excel, pemodelan 3 dimensi, AutoCAD, pengucapan awam, dan pelbagai lagi. Kursus-kursus ini dipilih oleh kami di saluran ini dan kami boleh menjamin kualitinya. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kerjaya Anda, memang berbaloi untuk mencuba. Dan jika Anda ingin memulakan kehadiran dalam talian Anda serta mula menghasilkan dan merakam video untuk media sosial, pada kod QR ini, kami telah memilih peralatan yang kami gunakan di studio kami. Dan Anda, pernahkah Anda melihat turbo berfungsi sebelum ini? Adakah Anda tahu tentang peningkatan prestasi enjin dengan turbo? Adakah Anda mempunyai kereta yang menggunakan turbo? Tinggalkan komen di sini kerana saya ingin tahu. Di sebelah sini terdapat 2 pilihan video menarik yang Anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan Anda dan meneroka rasa ingin tahu Anda. Dan jika Anda ingin menyokong kami, tinggalkan tanda suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itu sahaja pencinta kejuruteraan. Salam mesra dan jumpa Anda di video seterusnya.